tolong saya tak yakin dengan Allah ni Ustaz. Apa dia? Tak yakin dengan Allah? Ush, bahaya tu. Tuan-tuan kena tengok video ni sampai habis. Kita orang Islam kena yakin dengan Allah. Episod 9, Nabi Ishaq. Nabi Ishaq adalah anak Nabi Ibrahim. Sebelum kita nak pergi jauh, apa maksud Ishaq? Ishaq maksud dia tertawa ataupun gelak lah kita kata. Kenapa maksud Ishaq tu ketawa? Tuan-tuan jangan lupa dalam episod yang lalu kita dah bincang dah. Mak Nabi Ishaq kan Siti Sarah. Tuan-tuan ingat ada 3 orang malaikat yang datang rumah Nabi Ibrahim tu? Mereka bawa 2 berita. Pertama, mereka nak pergi musnah kaum Nabi Lut. Berita kedua, mereka nak beritahu dekat Nabi Ibrahim yang Siti Sarah ni mengandung. Time tu umur Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah dekat 100 tahun dah, betul tak? Dalam Quran cerita Siti Sarah gelak dia tepuk pipi dah. Betul kan ni aku nak mengandung ni, aku dah tua, sambil gelak. Tu yang buh nama anak Ishaq tu tertawa. Tahu tak Nabi Ishaq kan? Dia sambung dakwah Nabi Ibrahim. Dekat mana tuan-tuan? Nabi Ishaq diutuskan untuk kaum ataupun masyarakat Kanaan di kota Hebron nama dia. Nak mudah faham, Palestin. Diringkaskan cerita tuan-tuan, Nabi Ishaq pun berkahwinlah dengan seorang perempuan ni. Namanya Rifqah. Tuan-tuan jangan lupa, mak Nabi Ishaq, Siti Sarah awalnya mandul, betul tak? Rupa-rupanya tuan-tuan, Nabi Ishaq mewarisi apa yang mak dan ayah dia rasa dulu tuan-tuan. Siti Sarah dan Nabi Ibrahim mewarisi apa Ustaz? Isteri dari Rifqah mandul juga tuan-tuan, susah nak dapat anak. Tapi tuan-tuan, walaupun mandul tak boleh dapat anak, mereka tak pernah putus harapan dengan Allah. Minta dekat Allah tiap-tiap hari. Yakin dengan Allah. Akhirnya Allah kurniakan anak juga untuk Nabi Ishaq. Nama dia Nabi Yaqub. Yakin dengan Allah tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, anak Nabi Ishaq bukan Nabi Yaqub saja. Dia ada kembak dia seorang lagi. Nama Ish ataupun nama Ishau. Tu dia tuan-tuan, asalnya tak boleh dapat anak. Allah bagi kembak terus 2. Tuan-tuan, kenapa kita tak yakin dengan Allah macam mana Nabi-Nabi yakin dengan Allah tuan-tuan? Yakinlah tuan-tuan, Allah ni dia sayang kat kita. Minta apa pun semua Allah bagi tuan-tuan. Allah ni dia bukan macam kawan kita. Kita minta hari ni RM1, RM2, RM10, RM100. Kawan kita dah lari dah dengan kita. Allah lagi kita minta, lagi dia suka. Lagi kita minta, lagi dia suka. Lagi banyak minta, lagi dia sayang dengan kita. Yakinlah dengan Allah. Boleh? Follow, like, komen, share video ni untuk semua orang. Mana tahu tuan-tuan, bila ada orang tengok video ni, dia dah lama dah menantikan zuriat. Walaupun doktor kata dia mandul, tak mustahil dengan kuasa Allah. Yakin dengan Allah. Alright, tekan butang share kat bawah tu. Manalah tu tuan-tuan, adik-beradik kita yang dah lama kecewa tu, dia dengar video ni hati dia rasa tenang sangat. Tuan-tuan dapat pahala, saya pun dapat pahala juga. Sonok tuan-tuan, kita bagi hati orang rasa gembira. Okey tuan-tuan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.